kerajaan telah membelanjakan peruntukan yang besar untuk kerja-kerja mitigasi banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memantau perkembangan banjir 2 kali sehari dari luar negara berkata, banjir yang menenggelamkan banyak kawasan di Malaysia mencetuskan kebimbangan serius. Menurut Anwar, beliau menerima laporan berkala mengenai situasi itu ketika berada dalam lawatan ke Afrika bagi menghadiri sidang kemuncak G20 di Johannesburg serta persinggahan di Addis Ababa, Ethiopia dan Nairobi, Kenya. Beliau telah mengarahkan semua agensi termasuk Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) untuk melakukan usaha yang maksimum bagi meringankan beban mangsa banjir. Jelasnya, kerja mitigasi banjir mengambil masa untuk disiapkan disebabkan isu seperti pengambilan tanah, kontrak dan urusan tender, namun kini sebahagian besar kerja berkenaan sedang berjalan. Kelantan misalnya, menurut Anwar, mitigasi banjir sudah disiapkan dan pengurangan ketara dari segi impak dan kerugian dapat dilihat. Ditanya mengenai tahap kesiapsiagaan pasukan pengurusan bencana, Anwar berkata pelbagai agensi sudah menjalankan tugas dengan baik dalam membantu mangsa banjir.